membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 1 April 2025. Membina semula. Matius bab 26 ayat 59 hingga 61. Ketua-ketua imam dan seluruh majlis agama berusaha mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dapat membunuhnya. Akhirnya dua orang saksi tampil dengan kesaksian. Orang ini telah berkata, "Aku dapat memusnahkan bait Allah dan membinanya semula dalam 3 hari." Pernahkah kamu fikirkan tentang kesaksian palsu mereka lempar kepada Yesus? Saya bermaksud tuduhan mereka yang sangat pelik. Saya rasa kamu boleh menganggap ini adalah satu perkufuran dalam mengancam bait Tuhan. Sebenarnya, kita tahu apa Yesus katakan. Dia tidak pernah berkata sepatah pun tentang memusnahkan dirinya. Tidak, Yesus sedang berbicara dengan musuh-musuhnya. Yesus berkata, "Robohkanlah bait suci ini, akan kubina semula dalam 3 hari." Yohanes memberitahu kita Yesus sedang bercakap mengenai tubuhnya sendiri. Kenyataan Yesus memang jelas, "Kamu membinasa dan aku akan membina semula." Kamu membinasakan tubuhku di mana Tuhan sendiri menetap di antara manusia dan aku akan bangkit semula dari kematian 3 hari kemudian. Yesus bukan pemusnah. Sebaliknya, Dia datang ke dunia untuk menghentikan mereka yang membinasa dan membangkitkan orang mati yang telah dibinasakan. Itulah perlakuannya ketika Dia menyerahkan tubuhnya kepada kematian dan ketika Dia bangkit semula dari kematian pada pagi Paskah. Yesus tahu bagaimana kita menderita dan kemusnahan di dalam kehidupan kita. Dia membangkitkan kita bersama-sama dengannya kerana Dia mengasihi kita. Kita berdoa, "Tuhan, Engkau tahu kemusnahan saya. Bangkitkanlah saya juga." Amin.